Bro, ni Datuk Seri Anwar Ibrahim, kau tak payahlah drama sangat, dah sandiwara sangat. Kononnya kau ni Perdana Menteri yang terbaik kat Malaysia. Celah mana kita tak tahulah. Ni, saya mau tanya ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ni, kau duduk kat mana? Penjara Sungai Buloh. Siapa bagi pengampunan? Adakah DAP atau adakah Puak Cimping? Agong yang bagi pengampunan kat engkau. Kalau tak engkau masih lagi duduk kat sana, menari kat dalam penjara Sungai Buloh. Jangan kacang lupakan kulit. Masa tu orang ni semua, Puak Cimping semua ni, DAP ni semua ni memerlukan kuasa mutlak agung. Dan sekarang selepas jadi kerajaan, selepas puak-puak ni sudah masuk kerajaan, selepas memenangi 40 kerusi parlimen, dah kurang ajar lah. Sekarang nak mempertikaikan kuasa sultan dan kuasa agung. Sebab tu kebelakangan ini 3 tahun lebih lah. Kita boleh tengok every month, almost setiap bulan ada penghinaan terhadap sultan dan agung juga. Dan baru-baru ni, sorry to say lah, sultan sampai agung pun kena buat AI dah. Dan kita tengok AI, Anwar Ibrahim diam saja. Masa tu kau memerlukan semua agung punya kuasa mutlak, dan sekarang korang pertikaikan. Dan kita nampak sangat kalau DAP punya pemimpin-pemimpin yang kritik pasal perlembagaan, bahasa Melayu, Sultan dan Agung, kau diam saja. Sampai ladang babi pun Sultan Selangor dah titahkan, sampai lepas tu pun kau turun untuk backup kononnya untuk DAP. Lu ni sebenarnya PMX ke, atau PMX untuk DAP ke, atau PMX untuk rakyat Malaysia? Sorry to say lah, memang tak payahlah kita buat banyak laporan polis. Bukan saya nak lemahkan korang punya semangat. Rakyat kena bersatu lah. Ini memang orang cakap kaki kencing punya kerajaan Madani ni lah.